Korang nak cruiser, tapi korang tak pandai clutch? Ini dia QJ Motor SRV 250 EMT. Motor ni dia pakai engine capacity 249cc V-twin bro, yang main. Untuk power output dia menghasilkan 27.4 horsepower dengan 23 Nm of torque. Power speed dia boleh pergi dalam 150 km per jam. Nice. Untuk motor ni kan, dia pakai design cruiser bro. Design dia ala-ala macam motor klasik lah, motor Harley Davidson. Motor tu mahal, ni murah je. QJ Motor mah. Lampu depan dia pakai full LED tu, nampak ni? Wish, siap tulis QJ Motor. Macam lah orang tak tahu motor apa. Motor ni siap ABS 2 channel, ada TCS. Oh, aku ingat Brembo tadi. QJ Motor. Untuk dia punya meter kan, dia pakai full LCD tu. Bukan kalkulator dah lah. Tak main lah hitam putih. Korang boleh tengok ni colour dia. So, kalau korang berminat dengan SRV 250 ni kan, korang boleh masuk order sekarang. Pakai planner kat bio, isi nama dengan detail. Nanti kita orang akan check korang. So, jangan lupa like, comment, share, follow kita orang untuk video seterusnya. Ciao!